Bajet-bajet je Samsung ni. Kata tablet gantikan laptop, tapi keyboard bagi asing pula dah. Cuba letak sikit tengok. Semak juga magnetic ni kan. Keyboard dia ni biasa je, tapi ini apa benda ni? Ni apa benda ni? Kejap aku try tengok. Ada tikus guys dekat dalam tablet ni. Lepas tu Samsung ada bagi sebatang pensel boleh magnetic dekat atas body dia. Dan juga bila korang tutup, tengok dekat belakang ni pun ada. Kecek banyak tak guna boh, busuk mulut. Mu pandai kecek, bui saja. Kita tengok kotak yang pertama dulu, Galaxy Tab S10 FE Plus. Nipis je kotak dia. Buka saja cak, ada tablet 13 inci dekat dalam ni. Lepas tu ada sebatang pensel disediakan dekat dalam ni. Dan ada satu kabel C to C premium. Kotak yang kedua pula, kotak ni 3 kali lagi berat pada tablet Samsung tu. Dalam kotak ada satu casing flip, nama dia It Fit. Okey, It Fit aku tak pastilah kulit ke apa Okey, kita pusing, ini bahagian belakang tablet. Bila kita buka, cak. Inilah dia keyboard yang boleh cabut tadi. Kita cabut, nampak? Cantik kan keyboard dia. Ini casing ni ada magnetic rasa aku. Dan dekat keyboard dia ni, aku terus cerita lah. Okay, keyboard dia ni memang sedap nak pegang. Lepas tu ada benda ni, ada tertikus tadi tu. Dan di bahagian tepi ni, okay, ada satu lubang charger, ada on dengan off. Macam biasa, charger untuk keyboard disediakan. 13 inci Samsung tablet. Samsung kalau babak premium kau bagi dekat dia. Bodi tepi adalah petak, bahagian atas pun petak juga. Dan ini satu lubang ni tak silap aku mungkin speaker. Mestilah speaker kan. Tablet jarang-jarang mono speaker, mesti stereo speaker. Kamera ada seketul dekat sini. Lepas tu bahagian bawah dia ada satu lubang charger dan speaker lagi. Di bahagian tepi kalau korang tengok ada satu button on off, button volume on off, on off pula dah. Button volume up dengan down. Dan ada 2 lubang, mungkin ni magnetic dia kot. Dan ada satu slot, tak pasti memory card ataupun SIM card. Kita tengok sekarang ni. Dan di bahagian sebelah lagi pula ada 3 batang, 3 lubang ni macam mungkin magnet juga. Dan ada 2 lubang tambahan dekat sini. Biasa korang tengok seluar jeans berdiri. Kali ni aku nak tunjukkan macam mana nak berdirikan Samsung tablet ni. Caranya mudah saja. Baringkan dulu melintang, tapi bukan tarik dekat sini. Tablet lain kat sini betul. Dia dekat belah atas. Okay, korang copy sikit sini. Nampak bila buka macam ni, ada satu encel dekat sini. Dan mulalah berdiri terpacak dengan megahnya tablet Samsung ni. Ramai orang ingat tablet Samsung ni biasa-biasa saja. Kalau nak tahu, Samsung DeX adalah killer untuk tablet ni. Sekarang aku tunjukkan apa yang macam PC tu. Aku tekan kalkulator, nampak dia buka kecil. Okey, kita gerakkan kalau rasa semak. Tekan note pula. Tekan note pun sama juga. Gerak bawah lagi. Okey, platform YT, nampak? Ada juga. Okey, buka jam. Nampak? Stylo. Banyak gila aku buka ni. Buka setting pula. Lengkap dah macam PC. Tapi bila macam ni, serabut je aku tengok. Jangan risau. Kali ni aku tunjukkan satu lagi benda, iaitu split screen. Okey, aku buat side by side. Nampak? Sebelah platform YT, kita play dulu. Okey, lagi sebelah ni, aku boleh buka macam-macam. Tak kisah nak buka nota ke, nak buka email ke, nak buat kerja pun boleh. Pengalaman menulis dan juga spek tablet ni, aku rasa aku nak cerita dekat video lagi satu. Cuaca nak hujan, bos. Langit pun mencemburui kita. Aku masukkan tablet dalam beg. Baik beli tablet Samsung tak? Jom.